Jom kita bongkar kod tersembunyi yang mengawal minda dan kejayaan kita di tempat kerja. Pernah tak rasa macam cakap bahasa lain dengan kawan sekerja, walaupun korang sebenarnya setuju? Sebabnya, kita semua ada program bawah sedar yang membentuk cara kita fikir, rasa dan bertindak. Tapi, bayangkan kalau anda ada manual untuk faham semua program tersembunyi ni. Inilah idea utama di sebalik NLP. Ia kaji macam mana kecemerlangan itu berfungsi. Senang je. Neuro tu cara kita fikir. Linguistik, bahasa yang kita guna. Dan pengaturcaraan, strategi kita. Okey, jom kita fokus kat neuro dulu. Macam mana minda kita simpan maklumat? Jom buat satu latihan cepat. Cuba fikir perkataan kopi. Apa yang muncul dalam kepala? Anda nampak gambar tak? Mungkin secawan kopi. Itu colak pemikiran visual. Atau mungkin ada dengar bunyi, macam bunyi mesin kopi. Itu pula corak pemikiran auditori. Mungkin anda dapat satu feeling, rasa hangat cawan tu atau bau aroma kopi, termasuklah rasa dan bau. Sebenarnya kita guna semua ni, tapi selalunya kita ada satu gaya yang kita lebih suka guna. Jadi, apa kaitannya dengan kerja? Bayangkan situasi dalam mesyuarat pasukan. Semua orang nak mesyuarat tu berjaya. Tapi berjaya tu lain-lain maksudnya dalam kepala masing-masing. Bila kita tak faham benda ni, orang pandai pun boleh salah faham. Macam cakap ayam dengan itik. Tapi kalau anda kenal corak-corak ni, anda boleh cakap bahasa yang semua orang dalam pasukan faham. Dan ini baru satu jenis penapis minda tau. Ada banyak lagi yang pengaruhi cara kita pandang sesuatu. Program-program unik dalam kepala inilah yang membentuk realiti, pengaruh dan hasil kerja anda setiap hari. Bila anda belajar urus fikiran, anda boleh pilih untuk ubah pengalaman dan prestasi kerja anda. Sekarang kata, apa yang kita fikir akan jadi tabiat. Dan tabiat inilah yang tentukan takdir kita. Jadi soalannya, takdir macam mana yang sedang anda programkan untuk diri sendiri tanpa sedar?